Hari ini kita akan masak nasi putih, ayam bakar dan juga sayur goreng. Okey, mula-mula cuci beras dan masak nasi dahulu. Sebelum kita start yang lain, kita masak nasi dululah. Okay, next kita lembekkan ayam dulu. Korang nak defrost pun boleh, korang nak rendam air pun boleh juga. Okay, bahan-bahan yang diperlukan, bahan utama adalah bawang putih, halia dan juga lada hitam. Okay, bila ayam dah lembut sikit, kita boleh kelar-kelar lah ayam untuk bagi dia senang meresap bila kita perap nanti. Okay, next get ready untuk blend bahan-bahan. So, masukkan bawang putih, kemudian halia, kemudian lada hitam. Ini ada 3 barang penting lah. Kemudian oregano. Oregano ni optional, kalau ada boleh masukkan, kalau tak ada skip pun tak apa. Kemudian jintan putih, kemudian garam, serbuk perasa, gula, sos tiram, lada putih, sikit je lada putih, dan juga air. Dan blend. Masukkan bahan-bahan yang kita blend tadi ke dalam bekas ayam untuk perap. Biarkan selama 15 ke 30 minit. Sementara tunggu ayam kita marinate, kita boleh sediakan sayur goreng. Korang mesti ada kubis lah. Kalau korang nak buat kubis goreng, belah 2, ambil separuh sahaja. Okey, pilih, potong yang and buang yang bahagian tak elok. Potong-potong. Dan basuhlah, basuh bersih-bersih tau. Okey, dan ambil bawang merah. Bawang merah 2 biji saya pakai. Kalau korang ada bawang merah yang besar tu, 1 pun dah okey dah, sebab sayur kita tak banyak pun. Bawang putih 2 ke 3 biji. Tak kisah kalau korang nak letak banyak pun okey. Kemudian lada tak nak lada yang pedas-pedas sangat lah, pedas-pedas manja je. Okey. Kemudian udang. Korang boleh je nak masukkan ayam, daging, fish ball, fish cake. Tapi hari ni saya rasa nak masukkan udang, so saya masukkan udang lah. Udang pun optional. Kalau sayur kita sikit, masukkan sikit pun tak apa. Panaskan kuali. Masukkan minyak sedikit. Minyak, kalau minyak bekas goreng ayam lagi sedap. Kalau tak ada, pakai minyak baru pun okey. Masukkan bawang merah, bawang putih, udang dan juga lada. Goreng sampai dia bawang dah layu dan udang pun masak sikit. Sebab sayur dia kejap je masak.
Masukkan garam, serbuk perasa dan juga black pepper seasoning tu sikit. Api buka besar je. Saya suka buka api besar sebab kita nak masak ni kejap je. Kemudian bila udang dah bertukar warna, bawang pun dah layu, boleh masukkan kubis yang kita potong tadi. Masukkan kacau-kacau sehingga kubis tu lembut dan warna bertukar lah. Bila kubis dah lembut, dah warna pun dia dah bertukar color. Okay, boleh rasa dulu. Masih nak cukup rasa ke tak? Kalau dah sedap, sayur kita dah nak siap. Okay, it's done. Kubis goreng udang is done. Dah siap. Next, kita boleh sediakan ayam pula. Okay, next kita boleh masukkan ayam dalam air fryer. Dalam air fryer korang nak letak aluminium foil pun boleh. Okay, letak ayam, setkan 8 minit each side. Okay, 8 minit side hadapan dan kemudian balikkan, set pula 8 minit. So untuk ayam tu fully masak adalah 16 minit lah. Saya buat 8 minit each side, 230 degree Celsius. Okay, nasi kita pun dah masak dah tadi. Kita tengok. So kita tengok bahagian kita balik tadi, dah perfect, dah masak sempurna dah dua-dua belah. So ini adalah hasilnya. Sedap sangat makan dengan nasi putih, ayam bakar dan juga sayur goreng is done. So sekarang jom kita ambil nasi putih, letak dalam pinggan dan makan bersama ayam bakar dan juga sayur goreng. Kalau korang nak lagi padu, korang boleh makan dengan sambal belacan ataupun sambal kicap. Saya suka sambal kicap. So nasi putih, sambal kicap, ayam bakar dan sayur goreng memang padu guys. Okay, it's done. Thanks for watching.